Tewas dengan 54.50%, Krisha tersingkir. Nubahan unggul nombor 1 raih 74.50% di minggu ke-9 Gegar Vaganza ke-12. Konsert Gegar Vaganza musim ke-12 minggu ke-9 menyaksikan Krisha diumumkan sebagai bintang yang tersingkir selepas berada di kedudukan paling bawah dengan markah sebanyak 54.50%. Menyampaikan lagu Hening Rindu, nyanyian asal Marsha Milan, persembahan Krisha gagal memikat hati juri dan dia akur dengan keputusan tersebut. Selain Krisha turut berada di kedudukan 3 terbawah iaitu Mel Sakura dan Shay masing-masing dengan markah sebanyak 60.75% dan 56.25%. Sementara itu Nubahan sekali lagi mendominasi apabila memungut 74.50% dan berada di kedudukan pertama minggu ini. Berikut dipaparkan senarai markah kesemua peserta yang masih bertanding pada minggu ke-9. Nubahan mendapat markah 74.50%, Mark Adam 73.50%, Iskandar Ismail 67.50%, Yuri Republic 66%, Freshy 61%, Mendua 60.75%, Mel Sakura 60.75%, Shay 56.25%, manakala Krisha 54.50%. Seramai 13 bintang berentap dalam Gegar Vaganza musim ke-12 iaitu Nubahan, Mark Adam, Dato' Ellen Kang, Krisha, Corey, Rahmat Eka Matra, Mel Sakura serta kumpulan Freshy. Dari Indonesia, peserta GV12 diserikan dengan kehadiran Shay, Yuri Republic serta trio Mendua yang membawa warna muzik tersendiri. Singapura pula diwakili oleh Iskandar Ismail, manakala Syahid hadir sebagai peserta wildcard musim ini. Ia pastinya menjanjikan sentuhan seni yang unik serta kejutan segar bakal mencetus fenomena baru dalam GVverse. Untuk korang yang sukakan video ni, jangan lupa tekan button like, subscribe and bell notification.